لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك. Okay, Assalamualaikum semua. Kali ni kami akan mengadakan perjalanan ke Kota Mekah buat kali yang kedua. So, insyaAllah diharapkan perjalanan selamat. Kali ni agak ekspres juga sebab kita takkan berhenti banyak. So, kita akan terus daripada Oman ke Mekah. So, kita jangka perjalanan lebih kurang 30 jam. So, dalam perjalanan tu kita akan berhenti lah. So, itu yang kita jangka dalam 30 jam tu. So, apa-apa pun, insyaAllah perjalanan kita selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sekarang ni kita berada di satu town. Nama town ni Miskin. Still dalam Oman lagi. So, lebih kurang lagi 2 jam kita akan sampai ke border Saudi and Oman. So, Alhamdulillah setakat ni perjalanan okey. Walaupun perjalanan malam tapi smooth, Alhamdulillah. So, jom kita teruskan perjalanan ke border. Okey, sekarang ni kita menghampiri border Rab Al Khali, iaitu border Oman dan Saudi Arabia. Alhamdulillah sekarang ni pukul 9.57. So, ni lah pemandangan border di sini Sekarang ni hampir pukul 10. Bila sampai dekat Saudi ni dia akan jadi pukul 9 sebab dia kurang 1 jam waktu dia. So, insyaAllah kita akan teruskan perjalanan. Okey, Alhamdulillah kita dah selesai urusan pasport. Alhamdulillah dipermudahkan. Semuanya smooth lah. Tapi kali ni banyak bas. Mungkin pasal Oman sekarang tengah cuti panjang. So memang banyak dekat ada 10 bas tadi. Semua kebanyakannya Oman ni yang nak pergi, semua menuju ke Mekah untuk menunaikan ibadat umrah. So untuk kita orang, kita buat kereta, so memang cepat lah. And then the immigration officer tadi pun very helpful. Memang terbaik lah, Alhamdulillah. Okay, kita berehat jap. Kita makan apa bekalan yang ada, kopi sikit. Tadi pun ada polis berhenti tanya ada problem ke apa ke kan. Alhamdulillah lah, jalan ni selamat lah. Bas pun banyak, lori pun banyak, kereta pun banyak. So jalan daripada border Saudi tu Al-Bata. Alhamdulillah, memang kita yakin lah boleh jalan untuk waktu malam. So kita tengah berehat-rehat kan, biarkan kereta pun sejuk sikit, and then baru kita akan start jalan balik. Okey, kita sampai dekat stesen minyak Z-Oil. Z-Oil ni dia berada di tengah-tengah desert Rab Al Khali. So kita akan berhenti sekejap nak buang air dan isi minyak. Alhamdulillah, dulu kita datang tempat ni kosong je. Sekarang ni dah macam-macam lah kat sini. Dah ada kedai, dah ada coffee shop. So semua okey lah. So far perjalanan Alhamdulillah smooth. InsyaAllah kita akan sampai dalam masa yang kita rancangkan lah, insyaAllah. Okay, sekarang ni kita dekat somewhere that we don't know where. Lagi 100 km nak pergi Al-Bata. So kita nak makan Maggi yap. So jom kita start masak
So nak hidup kena pandai-pandai. Walaupun dekat tempat macam ni. So boy, sejuk ke boy? Sejuk sangat. Sejuk sangat. Actually kat sini lawa gila. Tapi mungkin dalam kamera ni tak nampak bintang-bintang semua. Kita tengah parking kat tepi jalan ni. Tu jalan raya kat sana. Kita seolah-olah camping lah. Itu dia boy. Baik tengah-tengah desert. Makan Maggi. Terbaik. Oh, ni nampaknya matahari dah nak naik ah. Okay, now we are in the longest straight road in the world. Okay, time to change driver. So, good night. Tidur je. Okay, kita sekarang ni dah sampai dekat Riyadh lah. Kita dah masuk kawasan Riyadh. So kita panaskan air, makan apa yang patut. So perjalanan kita insyaAllah panjang lagi. Lebih kurang ada lagi dalam 1000 km macam tu lah. Untuk ke Mikat untuk ke tempat Mikat di Khan Al-Manazil. So daripada Mikat tu ke Tanah Haram lebih kurang dalam 1 jam. So InsyaAllah maybe dalam 13 jam lagi lah kot perjalanan kita orang. Alhamdulillah saya baru lepas mandi. Dekat sini saya ada shower, mau boleh mandi, ada masjid, stesen minyak. So okay, kita dah segar. Sekejap lagi lepas makan kita boleh teruskan perjalanan lah. Baiknya. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai dekat Mikat Masjid Khan Al-Manazil. Jom kita tengok keadaan. Okay, bilik air lelaki ada dekat sebelah sana. Sini bilik air perempuan. So memang terbaik lah, Alhamdulillah. So kita akan mandi, kita akan
pasang niat kat sini, pakai ihram kat sini, dan kita akan teruskan perjalanan ke Tanah Haram lah. Dan kita akan terus buat umrah insyaAllah. Okay, inilah masjid Mikat Khan Al-Manazil Okay, sekarang ni kita dalam shuttle bus untuk pergi ke Masjidil Haram. Tu hotel kita orang. Yang bestnya, hotel ni disediakan free shuttle untuk pergi ke Masjidil Haram setiap 10 minit. Hari hotel tu tak jauh. Hotel tu belakang ni je. Tapi memang dia ada sediakan bas percuma lah. So tak payah jalan kaki lah. Alhamdulillah, dia setiap 10 minit ke 15 minit bas ni kan. So jom. So Masjidil Haram ada di sini. Subhanallah. Tak sangka kami sampai lagi menjejakkan kaki di Masjidil Haram lagi sekali. Dalam tahun yang sama pula tu. Seriously lah, memang rezeki kita lah. So jom. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekarang ni pukul 2.05 pagi, tapi suasana memang masih meriah ha. Kita yang dah letih, memang betul-betul letih dah berapa jam perjalanan ni sampai sini terus hilang rasa letih. So Puan Janet, apa perasaan anda sekarang? Excited and very happy and Alhamdulillah. You also excited? حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Woi, dapat pegang? Dapat. Dari mana dapat pegang? Dark side, light this bitch up. Okay, ni hotel kita hotel ni nampak je dekat kawasan macam apa, kawasan penduduk tempatan lah. Tapi okey, hotel ni bagus, alam bersih. Lepas tu ada shuttle bus free pergi ke Masjidil Haram. Semua dia dalam Arabik lah, nama dia in Arabik.